Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kami daripada Kumpulan 1 ingin membentangkan bahan batu mengajar digital yang telah kami hasilkan iaitu Komik Khazanah Semula Jadi. BBM ini dibangunkan berdasarkan tema 7 dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 1 iaitu Teknologi Amalan Hijau. Komik ini disasarkan kepada pelajar tingkatan 1 yang menghadapi masalah kurang pembenderaan kata. Teknik membaca yang kami gunakan ialah teknik pengumpulan kosakata. Berikut merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknik tersebut melalui Komik Khazanah Semula Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa khabar? Baik. Semua dah makan ke? Bertenaga tak untuk kelas hari ni? Baik, bagus semua. Jadi, untuk kelas hari ni, skop pembelajaran kita ialah tema Teknologi Amalan Hijau. Hari ini, cikgu akan gunakan komik digital sebagai bahan pembelajaran utama kita. Jadi, cikgu nak semua beri perhatian sepenuhnya, dengar arahan yang cikgu beri dan semua mohon responsif. Kalau cikgu tanya soalan, semua jawab. Boleh? Boleh. Boleh ke tak? Boleh. Okey. Akhir pembelajaran kita, objektif yang kita nak capai ialah meningkatkan penguasaan pembenderaan kata. Yang kedua, memahami dan mengaplikasikan kosakata dalam konteks yang bersesuaian. Okay, untuk mencapai objektif yang dikatakan, kita akan menggunakan teknik pengumpulan kosakata melalui komik digital. Strategi teknik pengumpulan kosakata ni ada 4 prosedurnya, iaitu pemilihan kata, kemudian kita memuktamadkan perkataan, seterusnya kita akan mendefinisikan perkataan tersebut dan akhirnya kita akan melakukan aktiviti susulan. Contohnya kita akan ada latihan selepas ini. Pada peringkat awal, pelajar diminta untuk membaca komik yang telah disediakan sebagai bahan pembelajaran utama. Cikgu bagi masa 5 minit cukup tak? Untuk baca komik digital ni dan cari perkataan-perkataan yang suka. Jadi baca dan cari semua perkataan tu, lepas ni cikgu akan tanya. Boleh? Boleh! Sekarang, kita berada di pameran Khazanah Alam Semula Jadi. Cikgu mahu kamu semua perhatikan setiap bahan pameran dengan teliti. Baik cikgu, kami akan perhatikan setiap bahan pameran dan catat maklumat penting tentang Khazanah Alam Semula Jadi. Wah, terdapat pelbagai teknologi hijau di pameran ini. Betul, lihatlah kereta elektrik dan panel solar itu. Cikgu, adakah plastik mudah terurai? Tidak, plastik mengambil masa yang lama untuk terurai. Plastik juga bukanlah terdiri daripada biodegradasi seperti sisa makanan. Wah, banyaknya spesies yang unik. Inilah biodiversiti. Jika tidak dijaga, ia akan pupus. Inilah ejen pencemaran yang merosakkan alam sekitar. Patutlah ikan mati. Rupa-rupanya pelepasan asap dan pembuangan sisa itu ejen yang mencemarkan alam sekitar. Seronoknya! Lepas melawat pameran ini, barulah saya sedar kita mesti menjaga alam sekitar. Seterusnya, pelajar perlu menganalisis perkataan-perkataan sukar yang telah disorotkan dalam komik. Perkataan ini dipilih untuk membantu pelajar meningkatkan penguasaan kosakata. Jadi, jumpa tak 5 perkataan yang cikgu dah tanda dalam komik tu? Boleh tak sebutkan 5 perkataan tu? Cikgu nak dengar. Lagi? Lagi ada apa lagi? Bagus. Lagi 2? Yang terakhir? Okey, pandai. Sejuk perut. Setelah pelajar mengenal pasti perkataan yang sukar, pelajar dikehendaki memahami definisi bagi setiap perkataan tersebut. Bagi memudahkan proses ini, setiap halaman komik telah disertakan dengan sebuah kotak maklumat yang memaparkan definisi perkataan-perkataan berkenaan. Okey. Jadi dah baca semua maksud perkataan-perkataan yang cikgu dah tanda? Jadi boleh tak cikgu nak minta siapa yang sukarela nak baca definisi ke-5 perkataan tu? Khazanah ialah barang-barang kepunyaan, harta benda atau kumpulan himpunan sesuatu. Dalam konteks ini, khazanah merujuk kepada segala kekayaan alam yang wujud secara semula jadi seperti hutan, sungai, flora dan fauna.
Teknologi hijau itu merujuk kepada pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Biodegradasi ialah bahan mentah yang boleh memecahkan bahan semula jadi dalam alam sekitar tanpa menyebabkan berlakunya pencemaran pada bumi. Diversiti ialah kewujudan berbagai-bagai spesies tumbuhan dan haiwan dalam persekitaran semula jadi. Maksud ejen ialah sesuatu yang menyebabkan berlakunya tindak balas. Di mana dalam konteks ini, ejen merujuk pada faktor yang menyebabkan berlakunya kerosakan alam sekitar. Pada akhir sesi pembacaan, pelajar membuat refleksi terhadap kosakata yang baharu dipelajari. Pelajar melaksanakan latihan kendiri. Pelajar mengisi tempat kosong menggunakan perkataan-perkataan yang telah dianalisis dan dipelajari daripada bahan bacaan sebelumnya. Pelajar menyemak jawapan bersama-sama guru. Bagus, nampaknya semua faham dan jumpa perkataan-perkataan yang cikgu dah tanda. Tepuk tangan. Okey, lepas ni kita ada aktiviti yang lain pula. Memandangkan semua orang dah faham, jadi kita akan buat sedikit latihan. Boleh? Okay. Baik, sebentar tadi kita telah membaca komik bersama-sama dan telah membuat refleksi terhadap kandungannya, termasuk mengenal pasti perkataan yang sukar dan memahami makna bagi perkataan tersebut. Jadi sekarang cikgu nak menguji tahap kefahaman yang kamu semua. Sekarang kita akan menjawab satu latihan. Jadi kamu semua diminta untuk membuka halaman paling belakang bahagian komik tersebut dan jawab soalan tersebut dalam tempoh masa 5 minit. Semua dah siap? Okay, kalau semua dah siap semak, boleh cikgu tahu ada tak yang kat sini dapat 5 daripada 5 dari soalan tersebut? Wah, ramai ya. Okey, tanya cikgu ucapkan kerana kat sini jelas menunjukkan bahawa kamu semua telah memahami konteks penggunaan kosakata yang terdapat di dalam komik digital ini. Mohon semua untuk isi segala butiran yang diperlukan untuk cikgu dapatkan maklum balas kamu berkenaan dengan aktiviti yang kita jalankan tadi. Untuk pengetahuan semua, dalam penghasilan komik Khazanah Alam Semula Jadi ini, kami telah menggunakan kaedah prosedur clause sebagai salah satu pendekatan pedagogi. Antara tujuan kami menggunakan kaedah prosedur clause adalah untuk menilai strategi membaca, meningkatkan kefahaman dan meningkatkan penguasaan kosakata. Semasa menjalani ujian kelas, para pelajar menggunakan kemahiran membaca, kemahiran berfikir secara analitis dan menggunakan pengetahuan sedia ada mereka. Melalui aktiviti pembelajaran tadi, bukan sahaja menjadi lebih menarik, tapi menjadi interaktif dan memberikan kefahaman yang lebih berkesan. So, secara keseluruhannya, objektif dapat dicapai kerana kebanyakan pelajar mendapat 5/5. Itu sahaja dari kami. Terima kasih.